Semalam saya ada kongsikan perbezaan kaedah pembayaran di antara super affiliate dengan platform yang lain. Ramai juga yang mesej dengan saya cakap tak faham, tak clear lah. Okey, hari ni saya akan kongsikan lagi sekali dalam bentuk gambar raja. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat tengok dengan lebih jelas dan lebih faham. Ini kaedah pembayaran cara biasa yang kebanyakan digunakan oleh platform-platform yang ada dekat luar sana. So, bila customer bayar, duit ini akan masuk ke akaun syarikat. Dia akan sampai dekat syarikat. Kemudian syarikat akan bayar kita komisen. Okay, tetapi komisen ini kita akan terima bukan dalam bentuk cash. Dia akan masuk dulu dalam sistem. Selepas itu, kita perlu buat withdrawal. Kalau kita nak ambil dia cash lah, nak jadikan dia cash, kita kena withdraw. Dan proses ini dibuat secara manual. Kita kena withdraw sendiri. Dan biasanya mungkin ada charge per transaction ke apalah. Dan selepas itu tadi, bila kita dah buat withdrawal, barulah dihantar ke bank untuk bank proses. Selepas itu barulah bank bayar kepada kita ke apa semua sekali lah apa yang kita withdraw tadi tu. Maknanya proses daripada kita terima komisen ini tadi tuan-tuan, sampailah kita buat bayaran dekat sini, dia akan ambil masa berhari-hari. Okay, beberapa hari macam itulah. Tetapi di super affiliate ini berbeza. Okay, ini super affiliate. Kaedah yang sangat-sangat berbeza daripada yang lain. Okay, beza dia macam mana? Customer bayar juga macam biasa, tetapi pembayaran ni tak masuk ke syarikat. Dia akan terus pergi ke payment gateway. Okey, dia akan terus ke payment gateway. Dan di payment gateway ni tuan-tuan, dia akan terus agihkan kepada kita ni. On the spot, masa tu juga. Katakan orang ni 10, orang ni 10, orang ni 10, orang ni 10. Dan akhir sekali kepada syarikat. Jadi kita akan dapat komisen kita dalam masa 1 hari terus secara auto masuk dalam akaun bank kita. Dan benda ni berlaku secara auto tanpa kita perlu buat withdrawal dan sebagainya. Tak ada charge apa-apa, zero charge. Dah tengok tadi kan? Harap lebih jelas dengan apa yang saya tunjukkan dalam bentuk gambar raja tadi. Perbezaan di antara kaedah pembayaran di super affiliate ini dengan platform yang lain. So apa lagi tunggu tuan-tuan dan puan-puan? Jomlah.